Berikut merupakan atlet-atlet yang bertanding dalam acara ini. Lorong 2, 8852, Anya Khaleja Vesquez dari Persendirian Chonghua. Lorong 3, 9853, Putri Nur Kaisha binti Sobri dari Sekolah Sukan Kuala Lumpur. Lorong 4, 1452, Chong Rui Chi dari SMK Jinjang. Lorong 5, 7851, Siti Nurania binti Muhammad Ridwan dari SMK Kiara Mas. Lorong 6, 0431, Kuala Yin Tong dari SMK Kepong Baru. Lorong 7, 7850, Nurul Farisha binti Zulfahrin dari SMK Kiara Mas. Untuk makluman hadirin, rekod bagi acara ini ialah 17.36 saat yang dicipta oleh Ying dan Jinjang pada tahun 2025. Marilah sama-sama kita saksikan acara 100 meter lari pagar Perapa 18 peringkat akhir. 6号是我们甲2的以前，6号啊，第6条跑道，挂樱筒，